Ada seorang ni minta saya bantu dia. Dia nak buat duit dengan buat video. Saya tanya dia nak share video apa. Dia tak tahu, dia tak ada idea. Saya cakap dekat dia, tanya diri 4 soalan. Soalan yang pertama, apa yang dia suka buat? Apa hobi dia? Apa minat dia? Apa passion dia? Yang kedua ialah apa yang dia memang pandai buat. Dia suka dan dia pandai tentang perkara tu. Dia pandai. Dia pakar dalam perkara tersebut. Dan yang ketiga ialah dunia pun perlukan perkara tersebut. Maksudnya dia bukan buat saja-saja untuk seorang diri tetapi benda tu bermanfaat untuk orang lain. Dan yang keempat ialah kalau dia buat benda tu, dia akan dibayar. Orang lain sanggup bayar dia kalau dia buat perkara tersebut. Jadi itu 4 soalan yang saya tanya dia. Dengan 4 perkara tersebut, dia dapat idea bagaimana nak buat duit dengan media, dengan buat video di media sosial. Jadi anda pun, kalau anda tanya 4 soalan ni, anda juga akan boleh dapat idea ataupun jawapan apa yang anda perlu buat, yang boleh buat, yang boleh menjana income. Yang anda boleh buat dalam tempoh yang panjang, tak rasa stres. Tapi pada masa yang sama, anda boleh selesaikan masalah orang dan orang sanggup bayar anda. Saya Muhammad Firdaus Salihuddin, saya buat video dan saya ajak anda buat video, upgrade diri, berani muncul dan bina pengaruh.